Zeta. Hai, apa khabar semua? Salam sejahtera, hope you are feeling good. Bersama saya hari ini dalam channel Robozeta Rules. Nama saya Kak Alice. Hari ini bersama saya Rara. Hari ini kita nak borak pasal satu benda yang sangat cool. Okey, aku nak tanya, korang mesti biasa tengok cerita animation kan? Seperti yang semua orang tahu, animasi di Malaysia ni banyak yang bagus dan hebat-hebat. So, hari ni aku nak share kita ada satu lagi animation yang baru, best dan power gila. Nice. Iaitu Robozeta, terbitan Red Circle Studio. So, Robozeta tu apa sebenarnya? Okey, korang bayangkan ada 5 orang kawan, nama dia Rico, Dango, Rex, Ellie dan Bebop. Diorang ni hebat-hebat tau. Tapi yang paling best, diorang boleh gabung-gabung sampai jadi satu robot besar gila yang nama dia Robozord. Tim Robozeta ni tugas dia untuk melindungi bandar Zetania daripada raksasa-raksasa jahat. Dan juga mereka melindungi Xenochip daripada dirampas oleh geng Calavera. Cerita ni bukan pasal lawan-lawan je tau. Dalam Robozeta ni, kita boleh tengok macam mana kawan-kawan tengok each other, percaya satu sama lain dan paling penting, diorang ni tak pernah tinggal member. Serius, cerita animasi ni lawak gila. Cerita Robozeta ni ada aksi, ada kelakar, ada animation yang lawa sangat. Tapi apa yang paling penting tadi? Ada persahabatan. Macam kita-kita lah, kawan-kawan tolong each other, betul tak? Macam mana? Korang dah tertarik belum nak tengok cerita Robozeta ni? Tapi Rara belum habis cerita lagi tau. Korang nak tahu tak apa lagi kelebihan Robozeta ni? Kalau korang suka tengok robot macam Super Sentai, Power Rangers, ni versi Malaysia punya. Lagi fun, lagi cute, lagi best. Yeah, boy. Serius, satu-satunya animasi di Malaysia setakat ini yang fokus kepada genre mecha style. Tapi sudah pastinya dengan sentuhan tempatan. And animasi Robozeta ni sesuai ditonton oleh semua peringkat umur. Lepas tu, karakter-karakter dalam Robozeta ni semuanya comel-comel. So, budak-budak senang terpikat. Okey semua, jangan lupa like, share, follow dan subscribe Dekat YouTube, TikTok dan Instagram Robozeta. Kalau Rara dapat tahu korang tak buat semua tu, siap ya? But your support sangatlah bermakna bagi kami. Okey geng, tu je untuk hari ni. Thank you sebab tengok sampai habis. Korang memang terbaik. Itu sahaja untuk episod kali ini. See you next time di RVZ. Jom kita sambung cerita Robozeta lagi. Robozeta, go!